Part 4. Selepas insiden 28 Jun 1914 tu, Austria-Hungaria ni memang naik angin gila. Mereka terus tuduh Serbia ni dalang utama dalam rancangan nak hapuskan Archduke. Pada 23 Julai 1914, Austria hantar satu senarai ultimatum, iaitu 10 syarat keras yang Serbia kena ikut. Jadi antara syaratnya, Serbia ni kena bubarkan semua kumpulan anti-Rusia, buang pegawai anti-Rusia dan hentikan semua propaganda, dan yang paling berat, benarkan pegawai Austria masuk Serbia untuk jalankan siasatan sendiri. Ini Serbia terus kata tak boleh sebab dah campur tangan dalam urusan negara dia. Jadi untuk elak perang, Serbia kena setuju 9 dari 10 syarat. Tapi bagi Austria, kalau tak ikut semua, kira gagal. Austria pun cakap, kalau macam tu, kita perang. Sebenarnya perang ni patutnya kecil je antara Austria dengan Serbia. Tapi peliknya dalam masa beberapa hari, negara-negara lain pun mula masuk campur. Jadi apa yang buat perang kecil ni jadi perang yang lebih besar? Sambungannya di part 5, titik mula Perang Dunia Pertama.